Kita terima semalam. Lepas habis PC, dia semua hantar surat. Jadi itu sebab hari ni kalau kita lihat perubahan kursi tu, sebab kita menerima surat rasmi peletakan jawatan dan pengunduran dalam kerajaan, diterima pada kadar segera. Itu sebab bila PM minta bonding, saya kata dah tak boleh bonding sebab dia orang dah serah semua surat. Datuk Seri, tadi YB Adil Zahid ada kata besok Pakatan Harapan baru akan bermesyuarat untuk tentukan kerjasama antara PH dan BN. Jadi mungkin di pihak kerajaan negeri dalam tempoh ni sedia membuka pintu rundingan selari dengan kesalahan Itu kita tunggu dah lihat lah. Saya tak berani nak cakap sama ada besok ya ataupun tidak apa dia nak buat, tetapi dalam kesan yang dibuat oleh DAP mengumumkan tidak lagi mau bekerjasama dengan kerajaan ini, kita dah terima. Macam mana pula dia nak berundur kan? Tapi terserahlah pada PH. Saya juga menerima warkah daripada Parti Keadilan yang mengatakan dia tidak hendak dan mungkin tidak bersetuju dengan langkah yang dibawa oleh DAP. Itu terserah pada dia orang. PM semalam menyatakan ada menghubungi Datuk Seri, ada? Saya dah cakap tadi, dia telefon saya.